Kalau hidup kita atas dunia ni 80 tahun, 90 tahun, ya, kita rasa kalau tak cukup betul ejaz mana, berat gitu kan. Akhirat besok bukan 80 tahun dah. Alam barzah ni dah beribu tahun dah. Rasulullah SAW wafat dah 1400 tahun lebih, belum bangkit lagi. Pengarang kita ni Imam Ghazali dah beratus tahun, belum bangkit lagi, duduk sana lagi tu. Ya, bayangkan kalau tidak ada teman di sana, yang menemankan kita siapa tuan? Amal ibadah. Bila datang azab, puasa datang. Ya, datang semayang datang. Iwan, jangan ganggu dia, dia menjaga kau, jangan ganggu dia, dia membaca aku waktu malam Quran kata. Ini teman kita sebenar. Teman kita di dunia ini baik-baik saya silap besok dia lalu kubur kita Fatihah dia tak bagi. Ya, silap salam dia tak bagi, dia gedak kepala dia dan ya, teman yang sebenar ialah amal saleh. Dia yang akan mengiringi kita, dibenarkan mengiringi. Ya, dia dah support kita besok. Lagi banyak amal saleh, lagi banyak teman kita di dalam alam barzah baru. Belum masuk pindah alam padang mahsyar, soal jawab lagi. Ya, nak timbang amal. Banyak kerja tuan. Sana lebih hebat kehidupan daripada dunia yang sementara. Bayangkan kalau atas dunia sementara kita urus betul sikit aja, baru masa 70-80 tahun rasa dah macam nak mati, kita nak usaha kan. Ya, macam nak botak kepala mikir, nak bagi selesa sikit, umur 80 tahun, 100 tahun lah kita letak. Kan? Akhirat 100 tahun, juta ke? Tak ada. La nihayatah, kekal selama-lamanya. Bayangkan dengan amal yang kita bawa ni agak cukup besok.